Salim, kebun ni dah cantik sahabat. Penuh dengan pokok buah-buahan. Ada nangka, ada cempedak, ada Ulasan, ada durian, ada apa ni? Apa lagi? Ulasan, ada manggis, ada petai, ada avocado. ada avocado. Adalah juga nangka ya yang boleh orang kata tu. Bolehlah kalau tak buat sayur nangka daripada tidak sebab dijaga pun tidak, kalau buah dah kira dah untung dah dah macam monyet kita dibuat je. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada dia kat ni, baik sedekah ke orang. Sahabat, kita petik dua biji. Assalamualaikum sahabat. Sekali lagi bersama Abang Pencet Suku dan Makcik. Santai-santai di kampung hari ni, di dalam kebun bandar sahabat. Kita ni bukan kebun bandar, kebun kampung. Kebun kampung, kebun bandar. Kadang-kadang ada orang sebut macam tu sayang. Memang kampung sebut bandar apa? Kadang ni kampung bandar. Okey sahabat, semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan setia selalu di hari Minggu. So hari ni masih berada di kampung tapi saya nak cari energi sikit selain daripada kena cahaya matahari supaya badan berpeluh sihatnya. Sahabat, biar keluar peluh. Saya nak rasakan asap-asap daripada asap-asap ni. Kalau kita nak bakar-bakar kat bandar nanti ada pula apa sayang? Tak tahulah mungkin mengganggulah gangguan kepada alam sekitar, gangguan kepada jiran sekitar jiran taman ni. So kita berada kat kampung, so kita nak feelkan, kita nak bagi asap kepada pokok-pokok kita sayang Pokok-pokok tu nampaknya semalam saya dah pergi semak-semak tu, macam dia kurang kasih sayang. Dah semak. Dimakan dengan binatang, macam tak ada orang menengok kan So kita nak bagi asap-asap supaya serangga-serangga ataupun apa-apa yang berkaitan tu bolehlah bye-bye sikit. Macam tu bye-bye, so pokok boleh hidup dengan agak tenang gitu kau. So sahabat, ini hari tak banyaklah kesiapan sayang. Kat sini kita tengok sayang apa yang saya bawa ni sayang. Kelakar pula Orang ke kebun pagi ni, kebun tengah hari buta. Sahabat, biasa kalau ke kebun ni saya tak adalah bawa apa. Saya buat sangkak telur 1, 2, 3, 4 5 sangkak telur. Adalah ni apa ni, tisu sikit. Saya bawa botol air ni kalau ada kecemasan. Saya bawa pisau pisau masak. Saya tak ada peralatan lain. Gergaji tak bawa gergaji. Saya bawa saya tak bawa gergaji saya. Nanti kita ambil cutter saya pemotong. Betul juga makcik kan. That's why kalau gini kena saya buat pisau dapur sayang So takut-takutlah kita ada perlukan tu. Dan yang penting saya bawa ni lighter. Lighter ni tu. Bantu. Ada ke lighternya? Ya ada Kang. Api dia. Ada sayang? Ada. Ui, panas, sebab dia panas macam ni tak nampak sayang. Tapi ada api dia. Ui, sebab kau tak terbakar. So saya nak tambahkan, saya nak ambil gergaji dengan gergaji tu lah, kata pemotong kita. Pemotong sekejap okey. Inilah rumah ibunda kita. Sekarang ibunda di rumah adik. Jadi tinggallah rumah kat sini. APSS sekarang makcik kamera balik tak nak tidur sini. Pasal rumah dah lama tinggalkan. Rumah adik-adik ramai balik, barulah rumah dia kata orang berbuka tingkapnya. Cantik kan kawasan kampung. Dengan pisang dia, dengan berjantung ni. Pisang apa saya pun tak tahu. Rumah adik. Kawasan kampung luas terbentuk dengan pokok-pokok dia, pokok pisang dia, pokok kelapa dia. Jom nanti kita tengok kat dalam pula ya. Ini rumah jiran. Saya dah buat tambahan ni dah macam nak berkelas Saya buat satu selipar tambahan, pokok ada kecemasan ke. Saya buat satu selipar tambahan. Saya bawa gunting sahabat gunting. Gunting saya bawa ni gergaji. Ni saya nak buat gergaji.
So kita rapatkan. So okey sahabat, jom kita mulakan pagi kita dengan penuh keceriaan sahabat. Jom kita Semangat. bersemangat semangat sambil dengan abang dengan makcik kamera. Kita nak tengok apa yang ada kat belakang. Kita sebenarnya nak cari bau asap, nak menyenangkan badan kita. Jom. Masuk ke kawasan perkebunan yang agak tamak-tamak sikit sahabatnya, sebab kita dah lama tak kerjakan kebun kita ni. So kita tengok pokok-pokok pun dah tak berapa naik. Buah-buah kelapa ni banyak jatuh dan tumbuh. Sahabatnya saya gunakan luas serang ni sebab apa sahabat, mudah kalau saya nak, kalau ada semut datang, saya gini je. Kalau tak susah. Saya minta bantuan makcik kamera. Nanti makcik kamera nak petik ni daun ubi. Kita Macam mana nak jalan ni dengan pegang kamera dengan jalan yang semak ni? saya ambil daripada mana sudut dah saya suka. So sahabat, kita nak mulakan. Tengok pokok-pokok kelapa kita sayang ni. Pokok kelapa ni pun dah banyak dah. Dia punya yang Ni nangka, banyak ni nangka. Nangka. Okey. So saya nak mulakan. Mula-mula kita nak kena bagi asap sayang. Oh sayang, kau terbalik kot. Apa-apa kita nak kita bagi asap. Ini lain kat kampung, peti sejuk pun buang kat kebun Kita nak buat asap sayang sebab apa? Saya mulakan sahabat. Hidup dimulakan dengan hidup dimulakan dengan penuh semangat. Allahu Akbar. Saya gunakan ni sangkat telur ni sebab sangkat telur ni mudah menyambar api. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pelepah tu bang, daun kelapa tu ingat tak si Banung? Ya sayang. Kelapa. So saya gunakan dia ni sebab saya nak memudahkan ni sahabat. Kalau tak kita nanti kena gunakan Minyak. api dia banyak gas dia banyak. So saya buat macam ni lah. Belum-belum nyamuk sayang, semut kerengga ni dah banyak sayang. Saya tengok fokuskan kerengga dia dah mula menyerang. Kerengga dah mula menyerang abang pencet tu kecil dah. Kena ambil ni suka tak apa, jangan menyerang makcik kamera. Habis macam mana? Okey. So kita mulakan sahabat, saya nak mulakan. Saya mulakan dengan kerja-kerja yang mudah sedikit. Allahu Akbar. Kawasan. Banyak kerengga dia sayang. Kat mana? Tak nak dekat situ. Mana nanti kan? Oh sayang, kau balik kot. Astagfirullahalazim. Di rambutan ni berbuah juga lah bang. Kalau sahabat tengok sahabat. Kalau sahabat tengok saya buat macam tergaru-garu tu sebab binatang tu dah mula menggigit saya. Menyerang saya sayang. Oh betul bang. Oh makcik kamera pun dah kena serang. Jadi saya kena So kadang-kadang binatang ni dia pun cari perhatian Dia anggap kita mengganggu dia.
Tapi saya tak tahulah siapa yang mengganggu saya. Dia ke saya yang mengganggu? Kita. Pasal dia kata selama ni aku aman. Tapi ni saya perlu kemasan dia punya perkebunan dia. Allah Akbar. Tengok ni pun tak buah ni, dia mula berbuah Dah berbunga, dah berputik. Dah berputik tapi jarang dapat sahabat, saya jarang dapat makan pokok-pokok ni. Ini pokok ni. Nangka. Dah buah ya. Dah. Ni Bukan. sahabat sambil tu saya tunjukkan nangka ni. Sahabat sambil ni sahabat kita. Tengok ya Allah tuan tu pokoknya dah banyak. Aduh. Nangka, lebat nangka ni. Tu. Yang jatuhnya tu dah hancur. Saya tunjuk sini. Ikai-ikai pokok ni sahabat ni. Macam kamera geram tengok. Alah macam kena gigit. Kerengga. Aduh bah. Ayang tunjukkan. Kerengga tu. Gigit tunjukkan. Dia nak tunjuk gigit dia dalam kain. Oh tengok ni buah. Buah ni tengok. Ni kerengga dia tu. Ini sahabat tengok tu. Kerengga ni 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 tengok kerengga dia. Ni sahabat ni mulung. Kerengga ni ni. Tu kita bakar pelan-pelan. Tak ada pilihan sahabat. Kita kena buat juga. Mustahil lah kalau kita tak digigit ni. Dekat kebun tu ni. Mustahil sangat. Allah mesti rasa dia mana. Dah pakai pisau masak tu. Kerengga gigit. Ui. Minta bahang dia tu tak terkena dengan pokoknya rasanya. Ayang jangan pergi. Jom. Okey sahabat, kita tengok APSS buat kerja sambil diserang serang dengan binatang. Binatang dia serang dia. Serang dia adalah tu. Kita buat semampunya sayang. Sekejap. Jadi pokok ni kena potong. Kena potong lah sayang sebab dah jadi macam jadi penyebab juga ni. Allah ikut asal dia. Takut pokok ni takut ada kerengga So kita nak kena buat macam tu. Saya nak petik ubi. Dah macam monyet kita dibuat je. Dia tak nampak Saya nak kena hidupkan api ke sini pula biar dia mudah Kena banyak buat api buat tempat sahabat. Tambah lokasi pembakaran untuk memudahkan kerja-kerja penghalauan ni binatang ni. Penghalauan. Betul ke ayat saya? Astagfirullahaladzim. Kita letak ni bawah pokok kelapa. Sedikit bawah pokok kelapa jadi mudah. Nampak tak yang kamera dia? Nampak? Tadi saya cakaplah apa-apa. Hai, bukan masih. Aduh, tengok ni masih kamera baru nak pegang kamera. Ya,
Kerengga ni rupanya dah masuk dalam badan. Jangan bayangkan macam mana dia masuk dalam. Aduh. Cabaran Cabaran. Aduh. Gambar nak share pun. Sahabat. Tak boleh. Memang. Nanti kalau masih kamera, pegang kamera je. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kerengga ni kalau dia menggigit, dia melekat. Tak apalah, masih kan tu jadi peneman. Kamera temankan, buat pengawasan. Jaga keselamatan. Nampak ke? Oh, dekat rambutan ada kerengga lah, bang? Ha? Kat rambutan ada kerengga. Rambutan ada kerengga, kan? Itulah saya tuan. Benda tu, ibu cakap lah ke? Apa ulasan? Itulah. Konon nak kantas belah rambutan. Rupa-rupanya di situlah sarang dia. Jadi siapa janganlah cari penyakit. Betul tak? Setuju tak dengan saya punya? Tak boleh pegang kamera. Kamera ni bahaya. Jadi saya terpaksa alih-alihkan stand dia. Tak apa, kita berjadi pengawasan kiri kanan keselamatan. Maklum je lah. Kan dekat tapak tangan pun masuk. Astagfirullahaladzim. Nampak dia? Nampak. Tengok kan, kita kat bandar bukan main lagi membeli kelapa bang mak. Kat sini kelapa bersepah-sepah. Tak ada siapa yang melayan. Mungkin lah atas lah. Kebun ni sejak banjir. Tak pernah kita. Dah 3 bulan dari kampung. Masih ada lagi. Pasal di bawah ni punya ada rumah sendiri. Kawasan berani. Dia tak dapat menyeberang. Kenapa?
Hai, kamera. Rupa-rupanya kerengga ni pun nak masuk dalam gambar. Dia duduk atas kamera pula. Kalau tak dapat dengan gigitan nyamuk. Dengan gigitan kerengga dia. Nyamuk kurang, nyamuk tak apa. Kerengga tak tahan. Ada. Oi. Tak berapa ramai yang terbunuh. Cuba menggigit saya. Buahnya tak pernah makan. Orang nak masuk pun takut. Tak boleh ambil gambar. Ambil gambar kering gigit. Dia kata privacy. Privacy area tak boleh ambil gambar. Jadi dia dah gigit kita dulu. Tuan sahabat, banyak buah-buah kelapa-kelapa ni terbiar macam ni je. Kelapa kat kita terlalu mahal. Sini kelapa tu mahal. Sampai tumbuh-tumbuh. Ha? Allahu Akbar. Saya nak clearkan mana-mana ni. Ayang tengok untuk apa. Ha. Ni. Ini yang melampai-lampai ni. Saya ni. Kadang-kadang ini puncanya kerengga tu. Macam ni lah saya. Saya tak ada buah tu. So kita nak kemaskan. Kita ni kan sikit. Supaya kita boleh lalu. Allah Akbar. Yang kerengga pun termasuk mulut. Bunyilah dahsyatnya tu. Aduh. Tengok buah-buah dia. Kecil-kecil dah kena makan dengan. Jadi kita tinggikan dia. So kita kemaskan kat bawah ni supaya kita boleh lalu lah. Seronok ni kalau kita kebun sendiri. Tapi itulah kebun yang tidak dijaga. Apa besar sangat ni. Kita tak tengok. Tak terurus. Tengok dah ada dahan-dahan ni dah patah. Tak terjaga. Apa? Okey. Habis kau tak ambil video. Itu ubi pun cantik tu. Dah kena petik tu. Pucuk ubi tu boleh petik tengok. Ni Hasan. Ke sini. Susah dalam tak ambil. Ni pucuk ubi dia muda-muda sini. Hati-hati ada kerengga. Oh. Tapi hati-hatilah. Saya sambil nak memangkas ni. Mana-mana dia tak. Allah Akbar. Belinjau dia muda-muda nampak pucuk belinjau. Ha? Pokok ni gembira dengan kedatangan kita. Sebab kita kurang-kurangnya tengok dia. Tak adalah dia
terasa diabaikan. Tak nak pula dia jatuh sendiri. Tak sangkut-sangkut lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati. Yang kau siap pakai baju. Kau tak buat beg pun. Oh nanti, sekejap. Abang keluarkan perlu dulu. Nanti kita pergi. Kaidah tak boleh bergerak di tempat sini. Sini selamat. Itu api menjulang sayang. Ada. So, okey sahabat. Saya akan turunkan kerja-kerja ni. Mungkin tanpa makcik kamera perlu baliklah sahabatnya. Sebab nyamuk dan serangga dia banyak. Dia masalah. So, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum dah. Okey sahabat, sambil tu kita tengok adik saya J petik pucuk ubi. Hai sayang. Ni kat kebun. Oh ni kat kebun. Okey. Kita nak petik pucuk ubi. Kebun godong ubi. Okey. Hai. Bakar. Aduh, kerengga. Banyak kerengga ah. Ada pun. Ambil video kami petik. Nampak? Petik dia. Nampak? Kali tu. Momok dia Cik Mi. Aduh, tengok tu baru aku nak bercakap dah. Oh, hai. Hui. Mana? Air penuh pun dah Mengalir. dahi pun dah termasuk dalam mata. Cik nangka cik. Besar-besar nangka. Aku nak saya dua je. Dekat rumah tu ada nangka tapi nangka ni lah. Nangka kayu yang Aduh, astagfirullahaladzim. Ambil lagi Ha? Mak mana ni? Ukuran ni menjadikan semak. Jadi kita nak muat ni.
APSS bersemangat menarik kayu-kayu untuk dibakar. Pucut. Kita beralih lokasi. Kita tengok kerja-kerja pembersihannya. Subhanallah. Nampak sedikit kemas sahabat berbanding tadi. Kalau tadi tu bersepah-sepah, ini dah alhamdulillah saya dah cantas beberapa bahagian. Yang bawahnya tadi patutnya semak. Bahagian tu tak ni lagi. Yang macam kamera. Macam kamera. Mak kecil membantu sampai ambil gambar. Tengok ni sahabat. Yang bahagian ni pun saya nak kemas ni sahabat ni. Sebab sampai merempai. Dia tak buah pun. Ya sahabat So, yang bahagian sini tak kurang sedikit kerengga tapi tengok ni sahabat ni. Saya sentiasa digigit serangga sahabat ni. Tengok ni. Ni kerengga dia. Ni dia. So, sambil-sambil tu sahabat, saya nak kongsikan dapatan kat kebun ni di sebelah tempat dengan tempat bakar ni tadi. Ni sahabat ni. Ni saya buat unggun api ni supaya kuranglah sahabat ni semut dia. Ni kau. So, kita ada tengok buah ni yang dijaga oleh kerengga. Kerengga yang tukang jaga dia sahabat tu, yang kadang-kadang dia rasa dia terancam tu. Kerengga yang banyak tu. Tu gerak-gerak tu. Okay. So sahabat, ini buah yang malam petang ni saya tengok dia belum sangat ditebuk. Ini lagi dah mula ditebuk lagi. So ini buah nangka yang ada. So adalah juga nangka yang boleh, orang kata tu bolehlah kalau tak buat sayur nangka daripada tidak. Sebab dijaga pun tidak, kalau buah dah kira dah untung dah. Okey sahabat. So saya nak teruskan kerja-kerja ni. Sayang, kita nak teruskan kerja-kerja membakar. Tengok sayang, saya nak kemaskan ni sahabat. Saya nak fokuskan, saya nak kemaskan bahagian yang ni. Allahu Akbar. Ni. Allahu Akbar. Dengan pisau masak je, pisau ikan yang saya beli daripada Shopee. Ni. Sahabat. InsyaAllah kita akan kemaskan. Apa yang kau bandar? Orang kata kalau dapat matahari mungkin dia berbuah bahagian bawah ni, tapi dia tak juga berbuah. Dia cantas lah. Kalau nak pergi kebun tu kena bawa peralatan kerja yang sesuai. Ini bawa pisau makan. Butuh ayam. Itu aja yang ada. Abah ambil ni. Lepas tu Abah nampak gerak. Nanti lepas tu Abah bakar tu, Abah campak tu, ibu tunjukkan Abah campak. Allah. Ya. Dia punya khasiat hati ni, dia melempai-lempai supaya senang ambil buah. Tapi tak buah-buah. Kena potong je. Ini pokok hutan ni sayang ni. Dah tumbuh besar ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Pisau ni jangan buat main-main ni. Tajam sangat saya. Saya dah berapa kali kena gigit berdarah. Pisau gigit tuan dia. Ini namanya pokok apa ya? Lupa, mahang. Ini pokok mahang sahabat ni. Kayu dia ringan. Tapi bagus untuk buat pondok-pondok ke apa. Tengok tu kebun yang lain semak kan. Sian kebun kita kan. Tak ada siapa yang mau usahakannya. Tengok dengan rumputnya. Dengan rumput dah pada pinggang lah kalau makcik kamera yang masuk ni. Ini kalau kebun bandar kat Bandar Budak. Cantik ni. Kalau dekat saya dah kerjakan sahabat sebab jauh sangat. Perjalanan nak balik aja. Kalau Jam-jam. paling cepat pun 1 jam lebih. Kalau tak kena sampai 3 jam sahabat. Kalau rebus raya dia jam. Bukan lebuh raya. Kadang sampai kampung pun jam. Kat sini bukan kita tak nak tanam-tanam. Sini ada kata orang ada apa? Bukan apa bang? Ada cantik, ada si manis, ada. Jadi kata orang kampung juga tak berbaloi nak menanam. Kalau berusaha. Tukang memusnahkan pokok. Dia baru nak hidup, dia nampak ada satu pokok-pokok dah dimusnahkan. Kita reda je lah. Tu kalau APSS nak menebang tu nak bencantas berapa lama tu? Tengok tu. Tempat ni atas dia ni pokok apa Kelapa. ni? Pokok kelapa sayur. Nanti kalau kita asap-asapkan ni insya-Allah sahabat jadi dia buah dia akan jadi cantik pokok jadi cantik. Kebun. Ada bawah asap. Kebun ni tanam kelapa, rambutan, cempedak. Itulah gara-gara tidak dijaga, inilah hasilnya. Banjir. Selepas banjir hari tu jadi kita pun tak usahakan. Banjir kan. Asalnya dah cantik kan dulu. Pokok ni mati, banyak mati sebab banyak sebabnya sahabatnya mana kena terbias. Asalnya kebun ni dah cantik sahabat. Penuh dengan pokok buah-buahan. Ada nangka, ada cempedak, ada Ulasan, ada durian, ada apa lagi? Ulasan, ada manggis, ada petai, ada avokado. ada avokado. Yang paling best kan sahabat, ada avokado. So kalau musim avokado tu sahabat, buah dia sampai melayuk-layuk tak boleh makan. So tapi kerana banjir, semua pokok-pokok tu dah jadi mati. So bila dah mati, hati ni dah Mati. hati ni pun macam seakan-akan mati juga sahabat sebab kita dah berusia tanam pokok ni perlukan modal, tenaga, baja, anak benih, masa. So banyak perkara yang telah terbuang begitu saja. Jadi itulah ujian Allah kepada kita, bukan senang nak senang dan bukannya susah nak susah sahabat. So pada dasarnya kita cuba bangunkan semula mengikut kemampuan kita. Saya minta bantuan adik saya Amran lah supaya tengok-tengok kebun ni. So kita pun dah pagarkan keliling ni supaya binatang tak masuk, tapi tak berapa berkesan sahabat So, banyak binatang yang masuk macam babi, monyet yang memusnahkan hasil tanaman. So kita jarang dapat merasa. So ini dah terbiar balik mak. Kita semua dah berusia tak mampu. Sambil-sambil tu kita buat sekadar yang mampu sahabat lah. So kita sambung balik ikut yang semampu kan.
So, bila kita biarkan kebun ni, maka banyaklah serangga yang apa saya? Mema lah. Saya nak kata serangga yang mema lah. Dah penuh dengan pokok daun apa ni dia. Kita ke sana, kerengga ni ke sana. Kita ke Palas ni. Kenapa? Dulu tak ada daun palas ni. Oh. Dah habis. Sahabat ni, ini daun palas ni, daun palas hutan ni. Ini palas ni kita boleh buat gosok kuku. Kalau saya ni dulu saya buat gosok kuku ni sahabat ni. Dah mula hidup lah sayang kat situ. Jarang patutnya dia. Kita nak kilatkan kuku kita, gosok-gosok macam ni lah dulu. Kenangan masa kecil. So saya nak kemaskan situ. Mana ikut yang jangan. Mana datang peniaga pun saya tak tahu. Bila dia dah masuk ni, dia dah kira serius sayang. Bila dia dah masuk ni, bila dia dah masuk ni sahabat ni, pokok ni susah nak mati. Kecuali kalau kita potong pangkal dia dengan akar dia. Oh, tengok sahabat, saya dah digigit lagi. Tengok ni kat kaki. Tak nampak. Dekat sana kamera abang. Ni sahabat, gigit lagi saya. Sakit ni. Tangan tu alih nanti luka je tu. Tangan abah tu alih luka je nanti. Tangan. Tapi apa pegang? Saya pegang sini. Aduh. Tak kena api. Senjata ni pula saya tak boleh. Saya tak boleh lama-lama sahabat gunakan peralatan ni, nanti tangan saya melepuh yang luka yang ada pun belum baik lagi. Nanti melepuh tu dia berair menggelembung dulu kan. Menggelembung sebab kita tak biasa buat kerja-kerja macam ni. So jangan terlalu stres sangat. Tengok yang sini dah bersih dah. Ni dah bersih. Saya buat sedikit dah. Tak mampu kalau kita nak buat sekaligus. Kita buat sedikit. Nanti ada masa kita balik, kita sambung lagi. Okey sahabat. Saya berhenti dulu setakat ni, lebih kurang dah berapa setengah jam ada sahabat Lebih mungkin saya beraktivitas di kebun. Peluh pun dah mula keluar dah dari tadi. Dah siap masuk mata, pedih dah jadi. So, jumpa sekali lagi dalam sesi-sesi video-video yang penuh dengan abang kata kerjaya sendiri dengan aktivitas abang pencet suki-suki dan makcik kamera sahabat. Terima kasih atas sokongannya sekali lagi dan maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Terima kasih makcik kamera. Sama. Jom kita balik. Sebelum tu kita bagi. Sedap ni nangka. Sahabat, tapi sebelum tu sahabat, kita nak petik ni. Saya nangka ke? Taklah, tak ada makan abang. Makan Kalau Dila tu dia masak nangka tak Dila? Tak tahulah, kita petik aja kita bawa nak. Tak yang atas tu tak tu Tak tahulah saya sebenarnya tak tahu, tak berapa tahu. Kadang kita ni petik buah-buahan ni hantar kat kedai makan ni kita biasa hantar. Tapi ini saya nak petik lah saya. Ini macam boleh buah kot. Boleh masak? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya petik ni mungkin boleh dimasak. Lepas tu saya nak petik sebiji ni. Sebiji ni macam dah tua juga sebenarnya. Tapi saya tak tahu. Yang kat atas tu tak tahu Mana atas ni? Atas mana? Ni dekat atas. Ini lagi dah masak. Lagi dah tua. Ini lebih tua daripada yang ni. Baik-baik kita petik balik dah tua tu. Ini? Tua tak? Tapi tuanya bukan tua untuk buat sayur saya. Inilah. Bukan untuk buat sayur. So ayah nak buat sayur kan kita nak bagi kawan. Kok boleh lah sahabat ni. Kita petik je sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada dia kat ni baik sedekah kat orang. Sahabat, kita petik dua biji, satu untuk sayur, satu untuk makan. Okey. Untuk makan ni mana? Yang ini untuk makan.
Kita nasiblah kita tengok dulu apa yang ada. Okey. Kesian kita. Allah. Potong-potong. Tak, makcik Mek dah petik kan? Dia petikkan untuk kita. Aduh. Oh, makcik kamera. Kejap. Makcik kamera dah kena. Makcik kamera kena Serang lagi. Tu. Makcik kamera kena serang lagi sahabat sebab dia ada area dia. Dia ada kawasan-kawasan dia. Okey sahabat, kita gerak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal-gatal. Okey. Kita Lari. Okey, terima kasih sahabat semua atas sokongannya dan maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dalam video-video yang lebih menarik. Jumpa lagi sahabat. Salam sayang daripada APSS dan Makcik Kamera. Jumpa lagi. Dah. Jom kita balik.